Mengikut Haji Hadi, MB Perlis dizalimi isu projek tak ikut peraturan jadi punca segala apa yang berlaku di Perlis. Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin meminta pihak yang mendakwa krisis Menteri Besar Perlis berpunca daripada isu projek harus tampil memberi penjelasan tuntas untuk mengelak istana terpalit dengan tuduhan tersebut. Pihak PAS perlu menjelaskan siapakah yang terlibat di dalam projek tersebut. Tentunya rakyat Perlis juga ingin tahu, ya. Negeri sekecil Perlis ini pun tak mampu ditadbir oleh PAS